minta tolong deh. Tolong diri kita dan ahli keluarga kita daripada azab Allah. Tolong jaga. Minta sangat. Memang susah kita nak taat pada Allah. Hak lepas lah. Tolonglah taat pada Allah. Tolonglah jaga diri kita, ahli keluarga kita daripada disentuh oleh api neraka. Sebab perjalanan kita masih lagi panjang. Sementara kita ni ada, kalau kita boleh sekarang sihat ni, masa ni kita nak qada semayang. Sebab kalau dah kita uzur nak qada semayang, cukup masalah. Dan dia tak sama kita buat taat pada Allah dalam keadaan kita berdiri, dengan keadaan kita duduk atas kursi ke atau tepok. Dia tak akan sama. Ketidaksempurnaan kita dalam taat kepada Allah. Sebab antara ini orang yang berjaya, orang yang selamat, khususnya hak dalam kubur dengan akhirat, itu orang selamat. Jangan kita berasa pitih kita banyak, selamat dah, tak selamat. Pitih banyak mana pun tak ada manfaat sikit pun dalam kubur kalau kita dahaka kepada Allah. Rumah kita besar macam mana pun, bukan semestinya rumah akan selesa kita dalam kubur dah. Comel kita macam mana pun, jangan kita rasa anak kita comel ke, bini kita comel, jangan rasa bini kita, anak kita akan terlepas daripada azab daripada malaikat munkar nakir. Na'udzubillah. Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu, itu perbuatan Allah, tanda Allah nak ampunkan dosa kita, tanda Allah nak beri kita ilmu, tanda Allah nak selamatkan kita daripada janji azab daripada Allah. Allah nak beri kebaikan kepada seseorang, Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan yang soleh. Mudahkan dia beramal dengan amalan yang soleh sebelum dia mati. Nak kabur situ, nak beramal dengan amalan yang soleh bukan benda mudah.